Dan netizen kat Malaysia ni duduk ranking kelima dunia tau, kategori cyberbully. Kategori kelima. Tangga kelima. Israel pun koyak, kau rasa? Betul. Influencer tu sampai bunuh diri tau, sebab tak tahan kena attack tau. Ada satu artis tu, dia cakap macam ni. Artis ni, dia komen je ni, masa post tu lah. Dia kata macam ni, saya dulu pernah berada di puncak karier saya. Saya nak beli barang, saya ambil je. Kat pasar, saya tak tengok pun harga, saya main ambil je. Lepas tu ada komen bawah tu, aku pergi kedai RM2 macam tu kak. La ilah Allah. Aku kan bila dia orang ni punya kreatif, buat membalun aku cakap, ya Allah Akbar. Tak, kita pun tak terfikir tu nak komen macam tu. Saya baca daripada kita macam, dia tunjuk lah, saya sedih. So dulu saya pernah di puncak karier, saya nak beli apa pun, saya main ambil, saya tak tengok pun harga dia. Kan kita baru nak berkongsi perasaan tu kan. Baca komen tu, bantai tergelak. La ilaha illallah. Nak kata apa? Yang seorang tu buat step joget-joget cecenya kan. Yang seorang macam main tebu je. La ilaha illallah. Aku kata dia orang ni komen memang gila lah. Ya. Tu belum cerita lagi seorang tu. Ada satu penceramah tu, kalau tak ada 5,000 tak datang. Siap minta hotel, nak hotel 5 star. Tak tahulah apa nak jadi dengan dunia hari ni. Wah, apa tak ada dalam komen bawah tu? Penceramah akhir zaman. Tak apalah, aku baca. Lepas tu bawah tu apa? Penunggang agama. Yang seorang tu, inilah yang digelar sebagai Ustaz Sampul. Envelope kan? Ustaz Sampul. Ada reply bawah Ustaz Sampul tu. Ustaz Sampul tu Ustaz Samsul ke? Dah aku bilang. Wajar tu. Dia kreatif lah. Tu saya kata tadi. So kalau kita melayan memang, lagi satu lagi, orang yang komen ni sebab apa? Tak puas hati kan? Tak puas hati. Ada dia benda yang sakit mata, dia tak tahu kenapa. Tapi simple je. Kita dalam hidup takkan boleh nak puaskan hati semua orang. Itu je. Tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tak nak jadi ketua Cik Lokman ni, ada je. Nak buat keputusan, ada je orang tak puas hati. Contohlah. Ada je. Saya ni cakap, mungkin ada orang tak setuju. Asyik kenakan perempuan je. Tak ada. Semua. Cuma ada orang potong, dia ambil yang itu je. Seronok yang bab yang saya kenakan perempuan tu. Dia kata saya kenakan perempuan sampai yang best ni Tengku Permaisuri Tukang Puan Pahang. Permaisuri Agong dulu kan. Dia jumpa saya kat Istana Negara, kata dia sound aku apa. Bukan main yang awak mengatur perempuan ni Tak ada. Ampun tuanku sebab tak ada apa. Dia kan gurau-gurau kan. Oh, dia steady lah, memang steady dia. Susah nak cari permaisuri yang sempoi macam tu. Lepas tu macam lah dia buat dengan saya tu. Saya pergi istana tapi tak ada apa-apa Ada tertima pingat ke apa. Macam tu lah. Orang cakap kita tak akan boleh buat. Ingat tak kisah yang Luqmanul Hakim dengan anak dia tarik kaldai tu? Kan orang kampung cerita. Orang kampung ni kata, apa